Oh, ada satu benda. Ingat tak tadi pasal UJSB kan? Kan aset yang toksik 10.9 bilion tu kan. Jadi nak kena pindah daripada tabung haji kepada UJSB. Bila pindah tu, diorang sebahagian tu tak boleh dipindah dan tak termasuk dia orang kena bayar, I think dia kena bayar cash ke macam mana, sebab itu ialah aset-aset tak patuh syariah. Aset yang tak patuh syariah. Ada dalam ni boleh tengok. RCI sebenarnya senaraikan aset-aset yang tak patuh syariah kan. So the kind of thing you jumpa, ada juga aset yang tak patuh syariah kan. Okay. So saya ingat yang lain page 1, 2, 3. Okay.